Tengok guys, kita orang daripada Bukit Ampang lalu highway Sukir nak menuju ke Sungai Besi, nampak? Ada kucing. Mak tu nak masuk dah Sungai Besi. Kucing, ada anak kucing ni. Siapa buang dia kat tepi highway ni, kesiannya dia. Siapa buang dia? Anjir ni. Ajina suka Ajina. Kita letak dekat kedai makan. Ya kita. Nana, nanti dia lari. Ibadah ni. Cakap. Tapi beg ni ada katuk, boleh katuk ni. Apa? Kita kunci dulu. Bertahan. Awak keluar kepala dulu. Dia tahu lah mak awak nak selamatkan dia. Saya bersama dengan family saya menyelamatkan kucing Oyen ataupun Yeyen. Dekat highway ni daripada Bukit Ampang lalu Sukir menuju ke Sungai Besi. Alah ciannya, cian. Korbankan barang dalam handbag, keluarkan. Keluarkan barang dalam handbag, masukkan dia. Dah jom cepat. Atina suka kan? Nanti lama-lama kalau dalam beg nanti dia tak selesa. dia nampak kucing dia cakap cici. Ini cici. Kami pula sampai rumah ni. Kita nak bagi dia makan, lepas tu esok ke baru kita lepaskan dia, ataupun kejap lagi lah kita lepaskan dia. Kalau ada yang baik hati nak jaga pun boleh, kontak cepat. Itu dia. Tak tahulah siapa. Orang tak boleh bela kucing. Bagi tuan tak boleh bela kucing. Tak tahulah siapa yang pergi buang dia dekat highway Sukir tu. Memang tak berhati perut. Dah tak ada makanan kat situ. Kita orang tengah lalu tu, aku tengah bawa motor tu, tiba-tiba nampak ada kucing lintas. Lepas tu dia cepat-cepat. Tak jadi lintas pula, dia lari cepat. Terus aku patah balik tengok, dia ada kat tepi highway tu. Siapa yang biarkan macam tu? Kesian kan sikit kan? Angkat mat tu. Tengok. Dan dia. Jelas suka. Macam ni. Macam Oyen. Papa, hari ni kita letak nama apa? Tak pula lah. Siapa nak jaga dia nanti letak nama dia. Apa yang pergi buang dia, kesiannya dia. Jahat kan siapa pergi buang dia kat highway kan? Matilah dia, tak makan. Hulu hilir dia lari sana sini. Kalau kena langgar macam mana? Siapa pun nak jaga boleh kontak dia. Kontak dia pula, kontak saya. Papa, betul dia tak nama ni Oyen. Entahlah. Oyen. Assalamualaikum geng. Okay, aku lepaskan Oyen ni dekat tempat kerja aku, dekat tempat biasa aku basking. Ni dia kat Medan Selera Bandar Tun Razak, ataupun dikenali sebagai Anjung Selera Madani. Rumah aku berdekat sini je, dekat Bandar Tasik Selatan. Ramai yang komen apa ni, suruh jaga Oyen ni kan. Kita orang memang pecinta kucing. Aku, isteri aku, anak-anak aku semua memang pecinta kucing lah. Tapi dulu kita orang, rumah lama kita orang jaga kucing. Tapi rumah baru yang kita sewa sekarang ni, owner tak bagi jaga kucing. Lepas tu memang kawasan tu memang kawasan dilarang menjaga kucing lah. Tapi jangan risau, kat Medan Selera ni banyak gila kucing-kucing yang terbiar, dan peniaga-peniaga kat sini semua bagi diorang makan. Aku pun setiap hari basking dekat sini. Memang akan menjumpa lah Oyen ni. Ini dia. Okay, kalau ada yang berminat nak jaga dia, boleh datang sini, boleh DM saya, jumpa saya. Dia memang ada kat sini, jangan risau. Daripada malam tadi, lepas dah bagi makan malam tadi, saya letakkan dia dekat sini. Hari ni tengah hari jadi saya basking, dia masih ada kat sini sampai sekarang ni. Petang ni pun dia masih ada lagi. Dia tengah main dengan kawan-kawan dia. Banyak kawan dia kat sini. Kalau siapa berminat nak jaga dia, boleh datang sini. Medan Selera Bandar Tun Razak, Anjung Selera Madani. Inilah dia tempat saya basking. Miau. Ada lagi dekat Anjung ni. Duk pergi main air pula. Sampai basah dah dia. Seronok sangat main air ni. Dia pun nak basking juga. Nak basking juga. Tengah mandi tu.
Alah, kesian dia. Anak yatim piatu ni. Okay, alright, ucapan saya yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan untuk Oyen dan mendoakan untuk family saya. Doa yang baik saya kembalikan kepada anda semua. Dan kisah pasal Oyen, ini adalah part yang terakhir lah. Mungkin tak ada lagi yang lepas ni. Tapi kalau ada yang nak jaga Oyen tu, datang sini ataupun DM saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Daripada saya, Ayat Ceria. Alhamdulillah, Oyen ada tuan baru. Ini dia Kak Sharifah, tuan baru Oyen. Nampak betul bersungguh-sungguh dia nak jaga Oyen tu. Dia siap cari nombor saya dan terus WhatsApp saya laju-laju. Dia nak ambil Oyen lepas maghrib, tapi malam tu saya basking dekat tempat lain. Jadi dia minta location dan dia datang minta selera dan ambil Oyen tu. Lepas bawa balik Oyen tu nampak macam tak sihat. Kak Sharifah rawat dia dengan baik dan siap bagi nama baru dekat Oyen, iaitu Mon. Alhamdulillah, Mon sekarang dah sihat. Bunyi sikit. Tak mandi lagi. Tengok mami ni. Udah lucu. Mandi. 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 Ribuan terima kasih daripada saya kepada semua rakyat Malaysia yang support video saya tentang Oyen. Terima kasih juga kepada Oh Bulan kerana tolong viralkan video saya dekat Facebook, Instagram dan TikTok hingga view cecah 1.5 juta. Tak lupa juga kepada Extra. Terima kasih kerana sudi share juga video saya. Alhamdulillah, semua rakyat Malaysia sangat-sangatlah prihatin dan mendoakan yang terbaik untuk Oyen, doakan yang terbaik untuk family saya. Doa-doa yang baik saya kembalikan semula kepada anda semua. Permintaan saya yang terakhir, atas jasa baik anda semua, sudilah kira anda support dan follow YouTube dan TikTok saya. Terima kasih banyak semua. Dari saya, Ayat Ceria. Kita jumpa di next video. Ciao.